Hai, salam semua. Hari ini Kak Ida nak share resepi daging masak merah mudah Kak Ida style. Bahan-bahan dia, mula-mula tumiskan bawang besar bersama dengan minyak bawang putih dan bawang putih sekali bersama dengan daun ketumbar. Daun ketumbar ni pilihan ya, kalau tak nak pun tak apa, boleh gantikan dengan daun sup. Kemudian masukkan chili oil. Chili oil ni Kak Ida buat sendiri, kalau nak beli yang dah siap pun ada jual di pasaran. Nak letak banyak atau sikit terpulang pada masing-masing. Kita tumis sehingga naik bau. Kemudian masukkan irisan daging yang telah direbus tadi. Kemudian masukkan irisan halia muda atau halia tua. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan tomato dan juga lada benggala, terpulang pada masing-masing. Nak letak sayur apa, kacang panjang ke ataupun cili merah, cili hijau, terpulang pada masing-masing ya. Masukkan cili sos Thai ataupun cili sos biasa pun boleh ya. Letak sedikit air untuk ada kuah ya. Lepas tu kalau nak letak gula sedikit pun tak apa. Kalau tak nak letak pun tak apa. Sebab apa? Cili sos kita pun dah rasa manis kan. Okey, dah siap dah. Daging masak merah Kak Ida style. Mudah, cepat, sedap, menyerakan. Jangan lupa buat. Okey, bye. I love you.